Jadi untuk meratakan tanah ni kita dah selesai dan saya letakkan itu fasa yang pertama Fasa yang pertama. Dan yang sekarang kita usaha untuk bina ni merupakan fasa yang kedua. Oh, kita di fasa yang kedua. Fasa kedua sebenarnya. Peratusnya baru 50%. Oh. 50% Okey, yang 50%. siap. Kita berbaki lagi surau dan yang kita nak buat 2 tingkat, sekali tempat pentadbiran. Okey. Dan kantin. Kemudahan yang lain seperti pagar sebelum kita bawa masuk pelajar tu. Betul. Kita nak kena pastikan keselamatan. Betul. Jadi kita berada di fasa yang kedua dah baru hampir 50%. Jadi banyak lagi tu tuan-tuan dan puan-puan, kasih Allah SWT, kita ada lagi 50% dan fasa yang kedua ini. Jadi kita nak menyeru dan merayu tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah-ayah yang dikasihi Allah SWT, pencinta Al-Quran semuanya, untuk kita menjayakan peratusan kita untuk fasa yang kedua ini. Kerana kita tak lama lagi dah sah. Kita nak menyambut ni Ramadan dan juga kita nak menyambut insya-Allah generasi sulung kita di kompleks kita ni akan mula hadir mengimarahkan kompleks Ma'had Al-Quran kita ni, insya-Allah. Jadi ayo kita segerakan dan juga untuk kita buat persiapan terakhir untuk anak-anak kita, insya-Allah. Ya, betul.